video pasal macam mana secara general kita buat patient yang post stroke ada masalah percakapan. Cik Syuib ada masalah dissociation dekat beberapa tempat lah. Jadi bila kita secara umum lah saya bagi tahu, Cik Syuib kalau bila dia nak bina ayat kita suruh dia menulis. Cik Syuib okey kan nulis kan? Menulis, even typing dekat internet memang cantik bahasa dia memang cantik. Betul Cik Syuib cuma bila dia nak cuba nak lantunkan dia punya perkataan dia tu ada masalah. So biasanya pertimbangan kita dua lah, sama ada yang masalah dia tu kat spontaneous maknanya dia nak cakap secara spontan tu ada masalah. Yang kedua mungkin dekat dia punya organ-organ yang terlibat untuk mengeluarkan perkataan tu tadi ada masalah. So generally acupuncture prinsipal kita firstly yang biasa saya buat, kita buat scalp acupuncture, dan yang kedua kita bagilah dekat kawasan organ-organ khasnya otot lah, kawasan mulut dia termasuk pita suara dia dapat berfungsi dengan lebih baik. So bila kita dah bagi rangsangan macam tu, generally memang kita minta patient untuk banyak berlatih Cik Syuib berlatih tak? Cik Syuib berlatih sebab kita dah bagi rangsangan dah so dah bagi rangsangan, kalau tak ada cukup latihan pun tak guna so latihan ni, so just like macam ada patient stroke yang lain dia ada masalah kelumpuhan anggota badan dan sebagainya, so tak nak kena berlatih lah so tugas kita kat sini, kita nak bagi rangsangan supaya dia kenal, oh ni tangan aku, ni kaki aku. So macam Cik Syuib ni, kes dia, oh ni ni lidah dia, ni cara nak menggerakkan lidah dia ini cara nak bercakap okay. So ini yang poin yang biasa kita pakai lah. Cik Syuib ni kalau buat scalp acupuncture yang antara poin penting dekat kepala, kena check dulu saya cuma ajar yang general saja. Secara general patient macam ni kita buat macam mana. Okay. Scalp acupuncture DU20 and then DU21 atau DU22 pun boleh okay. Kemudian yang kontrol bahagian head. Kalau kat peta scalp acupuncture tu ni ada bahagian head, bahagian bahu, lengan kaki ni di 20 punya box Cik Syuib. Kalau dekat kepala ni poin yang biasa saya pakai. Okay. So lepas ni bila kita dah pasang-pasang ni, nanti ada dau dia. Okay. Dau dia terpulang pada anda semua nak pilih mengajak berborak boleh, baca ayat Al-Quran boleh macam Cik Syuib, memori dia mungkin tak ada masalah tapi nak menyampaikan tu. So macam Cik Syuib sebelum ni saya gunakan flashcard flashcard ada suku kata, kita gabungkan, ajak dia sebut yang betul Cik Syuib nampaknya ada masalah dengan lidah, nanti saya tunjuk lidah dia tak dapat kontrol lidah dia pun kena belajar juga. Okay. So ni antara poin penting dia untuk kontrol bahagian lidah okay. Last point nak guna mungkin orang tanya saya, doktor boleh ke pakai dragon beard dragon beard tu maknanya dekat jaw line ini ada je jarum acupuncture, boleh je paling tak dragon beard ni ada tiga poin lah dekat jaw angle kat sini, satu sebelah sana dengan kat betul-betul bawah dagu dia. Okay, ni saya tak gunalah sebab so far kita buat yang ni nampaknya okey efek dia of course LI4. Okay. Alright, pakai machine stimulator untuk Cik Syuib ni kita nak bagi dia rasa ringan je tau. Okay. Bukan niat apa-apa sangat pun, kita nak bagi dia. Pada pendapat saya lah it's better guna manual banding dengan pakai mesin. Maaf ya, ini pun acupuncture kita guna sini. Okay. Cukup gerakkan sikit, Cik terasa sakit sikit, okay dah, releasekan dia. So kita akan buat ulang-ulang macam ni lebih kurang every 5 to 10 minutes okay, so nampak yang vibrate kat sini. Boleh ke nak vibrate kat sini? Boleh je boleh tukar-tukar.